So ni ada sotong. Ini udang. Sejuk ah. Tengok pun dah sejuk. Ikan kembung. Ikan jacket dengan ketai. Oh, ketai yo puas hati sini. Ketai dia sentiasa besar yo. So ni ada kerang. Ikan pari pun besar. Ini ikan kerapu dengan jenaha. Ikan merah. Ikan siakap pun besar-besar. Nampak. Jom. Okay, untuk ketam ni pula. Nak isi banyak bukan ketam ni tau. Ini ketam jantan. Nak tahu jantan ke tak, dia segitiga tajam macam ni. Ni jantan. Yang betina macam ni. Warna coklat. Lepas tu dia bulat. Ni sini bulat. Ni betina. So betina isi dia lebih padat lah dari jantan. Lagi berat lah. Isi dia padu. Ni betina. Ni bertelur ni. Kalau tak bertelur macam ni. Macam ni. Ni betina. Okay. Yang bestnya kedai ni kan, ikan dia, lauk dia semua segar-segar. Kau tengok ha. Bersih mata dia, cerah. Soft. Bestnya. Nampak. Cantik ikan dia. Tengok sotong dia pun best. Comel. Ni sotong boleh buat sotong tepung ke, sambal ke. Sejuk geng. Main ais lah kalau ini. Cantik-cantik sotong dia. So kita ambil ikan cencaru. Laki aku ni tak makan seafood. Sotong ni buat sotong tepung ni ketam. Sambal dia sedap gila sini. So ambil sikit je sebab makan seorang je. Kalau datang family ramai-ramai seronok. So dia goreng sotong dekat situ. Bakar dekat belakang tadi. Beratur sini, timbang, lepas tu order lah nak masak apa. Okay. Sedap. Oh, makan kopok atas meja. Sedap ni kopok. Kau tunjuk. Mana kopok? Sedap. Tengok ais dia pun sedap. Ni korang siapa nak tahu kat mana ni kat sini. Negeri 9. Tak gila. Ni sotong tepung dia. Meriah bye. Seronok. Sedap. Korang, ini sotong aku tak tahu dia nak order berapa ekor kat sini. Aku rasa aku order dah 3 ekor je dah. Datang sebumbung penuh tadi. Ini dah kita dah makan dah. So ini ketam, kita pilih ketam betina. Okay, ketam sambal yang sedap gila nak makan. Sedap gila dia punya sambal. Jadi gila. Sebab tu datang jauh kan. Okay, ini ikan bakar sambal lah. So dia ada sos dia dengan kicap. Okay, jom kita makan. Tengok punya ketam dia ni. Ya Allah, sedap gila. Dia punya sambal ni, kalau makan tak habis ni rasa nak tapau balik sambal saja ni. Sedap gila sambal dia. Sedap, tak pernah jumpa sambal merah dekat sini. Tu ikan. Ya. Jalan baik dah. Ikan sambal pun sedap. Ni sayang. Oh, baik gila. Tak payah pergi lain lah. Ini ya. Makan kat sini je. Oh, subhanallah. Sedap. Puas hati. Okay, so inilah pilihan lauk. Semua fresh seronok gila ni. Puas hati gila lah datang sini. Dia baca tu, dia bukan kenal. Ni kan apa? Cencaru. Lagi? Ni ketam. Keterampilan pula. Kita ikan besar ni yang. Ni. Kerang habis. Ikan pari. Ikan pari. Ni ikan pari yang kau duk makan ni telan kau sekejap lagi. Besar Dia nak hangat ekor dia. Ikan.